Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Corak tiupan angin di rantau negara kita masih lagi didominasi oleh angin baratan yang bergerak merantasi rantau negara kita dengan kelajuan sekitar 20 ke 30 km sejam. Walau bagaimanapun, bagi bahagian atas Laut Cina Selatan, angin bertiup dengan lebih kencang dengan kelajuan angin mencapai 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah mengemaskini amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan perkapalan Reef North dan kawasan perkapalan Palawan yang telah dinaik taraf kepada kategori tahap ketiga. Manakala bagi kawasan-kawasan lain, amaran kategori tahap pertama dan kedua masih lagi dikekalkan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 15 hari bulan Julai. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, perikanan, sukan serta rekreasi laut. Seterusnya, kita beralih pula kepada tinjauan cuaca semasa. Keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan kawasan di semenanjung Malaysia ketika ini. Namun, dapat diperhatikan beberapa kelompok awan aktif masih lagi berada di Selat Melaka Utara ketika ini. Kelompok awan aktif ini dijangka akan bergerak memasuki kawasan daratan dan membawa hujan, terutama di sekitar daerah Manjung di negeri Perak, daerah Kuala Langat dan Sepang di negeri Selangor, sekitar daerah Seremban dan Periksan di negeri Sembilan serta hampir keseluruhan kawasan di negeri Melaka. Manakala bagi warga Johor yang ingin keluar mengundi pula, anda dinasihatkan untuk membawa payung terutama di sekitar daerah Tangkak, Muar dan Batu Pahat. Keadaan hujan di kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di hampir kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia, terutama tertumpu di sekitar negeri Perlis, kawasan pantai barat serta di kawasan selatan semenanjung Malaysia. Keadaan hujan di kawasan-kawasan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, kita beralih pula kepada tinjauan cuaca di negeri Sabah dan di negeri Sarawak. Keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan bahagian di kedua-dua negeri ini ketika ini. Keadaan cuaca cerah tanpa hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke petang nanti. Baik, sekian dahulu info cuaca yang dapat saya kongsikan. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca di bandar-bandar utama serta indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.